saya selalu ada jerawat ulang-ulang and bekas jerawat hitam juga. Banyak cara dah guna. Cuba awak check awak punya basic. Basic awak kukuh ke tak? Basic kukuh ni maksud dia bukan awak ada 3 step ataupun 4 step. Double cleanse, oil cleanse, water cleanse, moisturizer, sunscreen. Bukan ada 4 step. Basic yang kukuh ni adalah awak ada 4 step tu dan 4 step tu awak pakai dan okey. Kalau awak pakai 4 step tu tak okey, naik jerawat ulang-ulang, 4 step tu yang bermasalah. So janganlah pergi treat jerawat tu. Bila awak tambah treat jerawat tu, awak lagi merosakkan dia punya basic tu. Ramai orang dia just ada 4 step tu. Padahal 4 step tu belum confirm lagi okey dengan kulit dia. Solusi awak adalah awak kena adjust rutin awak tu dulu. Okey, macam mana nak adjust? Awak stop semua awak punya basic. Lepas tu macam mana awak nak buat? Awak start balik pakai satu-satu. Contohnya mulakan dengan cleanser dulu. Seminggu ke 2 minggu pakai cleanser. Lepas tu tengok okey ke tak? Okey. Tak keringkan kulit. Tapi kalau kering, jangan pergi step yang kedua. Pergi settlekan cleanser dulu. Pergi cari cleanser, gentle cleanser. Okey, dah dapat gentle cleanser, pakai okey tak kering. Okey, baru masuk step kedua. Itu lebih senang, lebih cepat.